Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik hidayah serta inayah daripadanya, maka kita dapat datang ke rumah Allah, tempat yang paling dikasihi Allah, dan juga kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita dapat duduk dalam majlis ilmu kuliah kita yang kedua lah untuk bulan Ogos ni, dan kita juga sudah sampai kepada ayat yang terakhir lah daripada surah Yasin, iaitu ayat yang ke-82 dan 83. Dan ayat yang sebelum tu yang kita bacakan ialah ayat yang ke-80 dan 81 berkaitan dengan api yang keluar daripada pokok, yang mana Allah Ta'ala sebut allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Baik. Dan juga awalaysal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang apa? Tentang daripada pokok yang hijau boleh mengeluarkan api. Jadi dia kata di sini, maksud keluarnya api di sini ialah seperti mana Allah Ta'ala jadikan orang-orang terdahulu mereka mendapatkan api daripada pokok. Mana kayu tu dia ambil satu, dia potong kat atas, lepas tu satu lagi kayu besar sikit kat bawah, maka dia akan gosok. Dia akan gosok kan. Kita tengok cerita lama dulu, orang dulu, itu salah satu cara, ataupun kita kata memang cara untuk mendapatkan api, dengan cara dia gosok pada kayu. Dan bila dah mula menyala tu, dia akan letak sabut-sabut apa yang kecil-kecil tu, dan dia akan menyala. Dan dia kata di sini, kalau bukan dalam alam Melayu pun ada kayu hijau yang boleh menghasilkan api untuk manusia, dikatakan dapat ada jenis pohon kayu tusam atau pinus. Kayu pinus atau kayu tusam betul-betul pokok yang hijau berdaun rendang lurus, namun ia mengandungi minyak yang dapat dinyalakan. Zaman sekarang mungkin kita tidak tahu lagi kerana semua api dihidupkan dengan menggunakan lighter. Kalau bukan pokok hijau pun, kita boleh katakan pada setiap pokok hijau akhirnya akan menjadi kering dan juga boleh dijadikan sebagai pembakar. Masyarakat pribumi di Asia Tenggara termasuk Melayu telah lama mengenal pasti pelbagai kayu yang sesuai untuk tujuan ini, berdasarkan sifatnya seperti kekerasan, kandungan resin dan juga kemampuan menghasilkan haba melalui geseran. Contohnya rotan. Meskipun tidak langsung untuk menghasilkan percikan awal, serabut rotan kering sering digunakan sebagai tinder, yakni bahan penyala api yang sangat baik. Yang kedua, buluh. Geseran buluh kering boleh menghasilkan haba. Serpihan buluh juga boleh digunakan sebagai penyala api. Pohon ara, setengah jenis pohon kayu daripada keluarga ara boleh digunakan. Kayu kering daripada pelbagai pokok hutan, hampir semua jenis kayu apabila kering sepenuhnya boleh digunakan sebagai bahan bakar. Untuk geseran api, kualiti dan kekerasan kayu adalah penting. Kayu yang lebih lembut atau berhabuk sering digunakan untuk papan dasar, manakala kayu yang keras digunakan sebagai rod pemutar. Jadi di situ kita gulung-gulung dia ataupun kita pusing-pusing dia, lama-lama dia akan hasilkan api. Maka semua pokok kayu berpotensi untuk mengeluarkan api. Lihatlah kebakaran hutan yang selalu terjadi apabila datang musim kemarau, kering dan kemarau. Walaupun zaman sekarang kita duduk di hutan batu, namun begitu yang terjadi dahulu sampai sekarang. Allah Ta'ala menyebut tentang pokok dan api dalam surah Waqiah juga. Allah Ta'ala kata apa dalam surah Waqiah? Fara'aitumun naral lati turun a antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan, iaitu dengan cara digosok? Kamukah yang menumbuhkan pokok kayu atau kami yang menumbuhkannya?
Di sini Allah SWT hendak membantah hujah kaum musyrikin Mekah yang tidak dapat menerima kehidupan akan datang daripada tulang belulang yang telah mati, yang dah hancur. Macam mana boleh dicantumkan semula? Seolah-olah Allah Ta'ala tidak berkuasa untuk menghidupkan semula makhluk yang telah mati. Namun Allah Ta'ala kata, bagaimana dengan pokok-pokok itu yang telah mati tetapi masih lagi boleh mengeluarkan api. Allah SWT boleh menjadikan api daripada pokok yang mati, maka Allah SWT juga boleh menghidupkan manusia yang mati. Malah yang lebih hebat, pokok yang masih hijau lagi pun Allah Ta'ala boleh keluarkan api daripadanya. Maka ini adalah perumpamaan kepada kebangkitan. Sebagaimana api sifatnya panas dan kering boleh keluar daripada pokok hijau, sifatnya sejuk dan basah, begitu juga kehidupan roh boleh dikembalikan kepada jasad yang telah mati dan hancur. Namun ini bukan kali pertama Allah Ta'ala sebut pokok dalam surah ini. Bukan, Allah Ta'ala telah menceritakan tentang tanaman dan buah-buahan di dalam ayat 34-35, iaitu waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun, yang bermaksud, dan kami jadikan di bumi ini itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air supaya mereka dapat makan daripada buah-buahannya dan daripada apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka patutkah mereka tidak bersyukur? Maka kita telah katakan bahawa ayat-ayat ini memberi gambaran kepada syurga, kerana di dalam syurga ada banyak pokok dan buah-buahan. Akan tetapi kali ini disebutkan pokok dan dikaitkan pula dengan api, yakni pokok hijau yang boleh mengeluarkan api. Maka ini mengingatkan kita kepada neraka pula. Jadi Allah SWT menaikkan semangat kita dengan syurga dan menakutkan kita dengan neraka pula di sini. Baik, itulah tentang apa yang berkaitan dengan ayat yang menyebut daripada pokok yang hijau itu Allah Ta'ala keluarkan api. Baik, seterusnya ayat 82-83 Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baik, maksudnya innama, hanya senya, amruhu, iaitu keputusan Allah ataupun urusan Allah itu, idza arada syai'an, apabila Allah Ta'ala berkehendak akan sesuatu, an yaqula lahu, maka Allah Ta'ala akan mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Seperti mana disebut di sini, sesungguhnya keadaan kekuasaan Tuhan apabila dia mengkehendaki suatu, menjadikan suatu, dia hanya berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah kamu. Maka apabila Allah Ta'ala mengkehendaki mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada, dia tidak berhajat kepada alat. Allah Ta'ala ni dia boleh munculkan benda yang tak ada, dia boleh adakan fikiran dan seseorang yang menolongnya. Maknanya tak perlu ada bantuan daripada orang lain untuk dia nak mengadakan benda tu. Cukup dengan zat Allah Ta'ala sahaja, dia boleh hasilkan apa saja yang dia nak. Dia hanya berfirman kepada sesuatu, jadilah engkau, maka terus suara itu menjadi tanpa bertangguh walau seketika. Mana suatu itu terus terjadi. Bila Allah Ta'ala kata jadilah kamu, maka benda tu terus tiba-tiba daripada tak ada kepada ada, wujud terus. Kita kata di alam nyata. Kemudian fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, maka segala puji bagi dia, yakni Allah Ta'ala, yang biyadihi, pada kekuasaannya ataupun di dalam kekuasaannya. Walaupun yadun tu makna tangan, tetapi membawa makna kekuasaan. Alladzi biyadihi, yang mana kekuasaan berada pada dirinya ataupun pada zatnya. Malakutu kulli syai', bila sebut malakut ni maknanya daripada perkataan malak. Malakun maksud asal dia adalah malaikat. Dan bila sebut di sini malakut ni, dia adalah merujuk kepada alam-alam yang lain daripada alam kita, termasuk salah satunya alam malaikat.
Sebab tu biasa kita dengar alam malakut, alam jabarut, macam-macam alam ada kan. Jadi bila sebut malakut, dia merujuk pada malak, iaitu malaikat. Alam malaikat satu alam yang lain, alam syaitan satu alam yang lain, alam jin satu alam yang lain, walaupun di tempat yang sama. Maksudnya dimensi yang berbeza. Jadi hebatnya Allah Ta'ala ni, dia boleh buat satu tempat di atas bumi ni. Dekat sinilah kita manusia hidup, dekat sinilah jin pun hidup, dekat sinilah syaitan pun ada, dan dekat sini jugalah malaikat ada. Yang mana saling tidak, orang kata apa, kita manusia tak boleh tengok jin, jin tak boleh tengok syaitan, syaitan tak boleh tengok malaikat. Itu hebatnya Allah SWT boleh menjadikan dimensi yang berbeza-beza di tempat yang sama. Kemudian dia kata lagi, maka akuilah kesucian Allah dengan mengucapkan maha suci Allah, Tuhan yang memiliki dan menguasai setiap sesuatu, dan kepadanya lah pada hari kiamat semua pekerjaan kamu akan dikembalikan. Maknanya kita akan dibangkitkan semula dengan alam baru. Di hari kiamat nanti alam baru pula, kerana manusia dengan jin akan dikumpulkan di situ nanti. Sama ada manusia akan nampak jin, wallahu alam lah. Tapi ada juga khabar yang menyatakan di dalam syurga nanti, di alam akhirat nanti, manusia pula dapat tengok jin, jin tak dapat tengok manusia pula. Dia jadi terbalik pula. Walau bagaimanapun setiap makhluk yang bernama jin dan manusia ni, bagi yang lulus, yang berjaya, masing-masing dapat syurga. Ada syurga masing-masing lah. Tak perlu dia menumpang syurga orang lain. Setiap orang tu ada syurga, maksudnya ada tanah sendiri. Yang mana keluasan syurga tersebut, sekecil-kecil syurga itu adalah besarnya 10 kali ganda dunia. Baik. Huraian ayat. Berkata ulama, maksud lafaz kun iaitu mencipta sesuatu tanpa ada yang serupa dengannya sebelum itu. Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang tidak sama, yang bahkan tidak ada sebelum itu, dimunculkan, diadakan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Bukan satu perkara yang senang, bukan satu perkara yang mudah. Jadi Allah Ta'ala ni dia menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Berkata setengah yang lain pula, kun ialah kalimah kalimah umum, supaya malaikat mendengar dan mengetahui bahawa Allah SWT mengkehendaki sesuatu yang dikehendakinya. Jadi apa yang boleh dibantu oleh malaikat, malaikat buatlah setelah Allah Ta'ala bagi arahan. Tetapi malaikat hebat-hebat dia pun, dia tak boleh hadakan benda yang tak ada. Tetap juga Allah Ta'ala yang mendatangkan. Ni yang baru-baru ni 2-3 hari ni ada kajian daripada seorang profesor tu. Dia kata apa? Dia kata besi ni bukan asal daripada bumi, datang daripada langit. Jadi semua itu tak kisahlah betul ke tidak. Yang penting apa saja yang asal tak ada kemudian dia adakan, itu hanya Allah saja yang boleh buat. Jadi kalau kita kata besi itu datang daripada atas dalam bentuk meteor, kemudian turun ke bumi, kemudian dia masuk dalam tanah, kemudian manusia dapatlah daripada serpihan-serpihan besi tadi yang mentah tadi tu, kemudian dimasak semula, diproses hingga jadi besi. Jadi semua itu dia tak akan datang sendiri, tak. Semua itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan kudrahnya, yakni kekuatannya, kekuasaannya yang mulia, tadbir dan hikmahnya yang sempurna dalam masa 6 hari. Hikmahnya supaya makhluk melakukan pekerjaan dengan perlahan-lahan. Dan kan dalam surah Sejadah Allah Ta'ala sebut, alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala mengawal, mentadbir pula akan arash. Jadi kenapa 6 hari? Kerana Allah Ta'ala nak kita ni buat apa saja kerja, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat, buat satu-satu. Orang kata apa? Kalau orang Arab kata habbah ni maknanya satu-satu. Jangan orang kata apa, kita ni gelojoh, jangan gopoh-gapah, jangan.
Jadi walaupun Allah Ta'ala boleh siapkan dalam tempoh kurang daripada 1 hari, boleh, tapi Allah Ta'ala jadikan seperti mana yang kita maklum tentang penciptaan. Langit dan bumi ini bermula daripada air, kemudian daripada air itu jadi kepulan asap, naik. Jadi yang air itulah dia bercambah jadi bumi, yang asap tu bercambah menjadi langit. Tetapi secara berperingkat lah, 6 hari ni bukan sekejap juga waktu dia. Tapi bila mana siap 6 hari itu, maka langit yang sudah sempurna kelihatan sangat cantik. Begitu juga dengan bumi. Yang mana Allah SWT sebut dalam Quran, kami tinggikan langit. Begitu juga bumi, kami bentangkan bumi. Baik. Selepas Allah Ta'ala menetapkan bagi dirinya kekuasaan dan penguasaan yang sempurna, maka Allah Ta'ala mensucikan dirinya daripada apa yang disifatkan oleh kaum musyrikin dan mengkagumkan orang-orang yang mendengar daripada apa yang mereka perkatakan. Maka bila mana orang kafir ni ada keraguan tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk menciptakan semula orang yang telah mati, ataupun mencantumkan semula sesuatu yang dah hancur, maka Allah Ta'ala bagi satu khulasah, satu ringkasan pada mereka supaya mereka ni faham. Jadi kalaulah Allah Ta'ala ni dia punya kemampuan, dia punya kekuasaan dia nak buat suatu perkara, dia hanya perlu cakap jadilah. Jadi kalaulah Allah yang begitu hebat keadaannya ataupun kekuasaannya, maka kita nak ragu apa lagi? Benda yang asal tak ada pun dia boleh adakan, apatah lagi benda yang dah ada, benda tu dah hancur, kemudian dia nak cantum semula, tak ada masalah pun. Sebab idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Qudrah, yakni kekuasaan dan perintah Allah pada sekian makhluk akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Jika amal mereka baik akan dibalas dengan pahala, dan jika amal mereka jahat akan dibalas dengan azab, atau mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau daripada orang yang saleh. Jadi makna di akhirat esok, siapa dia yang amal baik dia banyak, maka pahala dia pun banyak. Bila pahala dia banyak, maka dia akan dibalas dengan syurga. Maksudnya dia akan masuk dalam syurga dan dia akan dapat nikmat, segala bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga. Sebaliknya, kalau amal mereka jahat, mereka akan dibalas dengan azab, mana mereka akan terus dicampakkan dalam neraka, terus diazab oleh Allah. Atau sebahagiannya mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni dia ada satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia, ialah dia boleh memberi syafaat kepada umatnya, hatta umatnya itu daripada kalangan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Maka dia boleh bagi syafaat. Ataupun kalau bukan datang daripada Nabi syafaat tersebut, boleh juga datang daripada orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang mentaati perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. Orang macam ni juga boleh memberi syafaat di akhirat esok. Bukan saja mereka ini selamat, bahkan mereka mampu menyelamatkan orang lain pula. Baik. Isyarat ataupun isyarah. Tidakkah manusia itu melihat bahawa kami telah menciptakan daripada air yang hina, iaitu air mani lah, lalu mereka menjadi musuh bagi kami dalam urusan mentadbir dan menentukan. Jadi merujuk kepada seorang kafir Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf. Dialah yang datang tanya Nabi, bawa tulang yang dah hancur, tunjuk kat Nabi, mayyuhyil izama wa hiya ramim. Dia tanya, siapa dia yang mampu untuk menghidupkan semula, mencantumkan semula tulang belulang ni yang dah hancur dia tunjuk dengan tangan dia, dibawa. Siapa boleh buat? Maka Allah Ta'ala kata, kamu ni dulunya sebagai insan yang hina, yang maksudnya manusia yang datang daripada air yang hina. Kemudian bila dia dah besar, dia dah ada
kuasa, dia dah ada harta, kekuatan, maka dia telah menjadi musuh kepada Allah. Bahkan dia mempertikaikan pula kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia kata di sini, mempertikaikan kehendak kami terhadap makhluk kami, iaitu manusia lah. Kehendak kami terhadap mereka ialah apa yang berlaku pada diri mereka sekarang ini. Jadi manusia ni memang macam tu. Bila dia dah kuat, bila dia dah rasa dia ada kuasa, dia ada kekayaan, harta, maka dia akan bukan saja lawan manusia lain, bahkan Allah pun dia lawan. Seperti mana berlaku pada Fir'aun laknatullah alaih, begitu juga Namrud, begitu juga raja yang kita dah sebut sebelum ni, Bakhad Nasar, yang datang kemudian, yang kuasa dia pun lebih kurang sama seperti mana Namrud. Semua sibuk mengaku diri mereka Tuhan kerana mereka melihat tidak ada kekuasaan yang lebih besar di atas kekuasaan mereka. Bayangkan dah memerintah dunia ni, dah rasa hebat sangat dah, sebab tak ada kerajaan yang lebih besar pada dia, sehingga dia sanggup ataupun berani mengaku sebagai Tuhan. Maka malulah kamu wahai manusia untuk melawan Allah dalam pemerintahannya atau mempertikaikan takdir dan tadbirnya. Serahkanlah urusan-urusan itu kepada Tuhan yang miliknya hak mencipta dan menguruskan. Jadi apa saja yang berkaitan dengan urusan pentadbiran Allah SWT, mentadbir dunia dan juga langit dan juga bumi ni, maka kita serahlah pada Allah. Tak payahlah kita masuk campur. Seperti mana satu jenis makhluk juga yang akan datang satu masa nanti, iaitu namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ni pun satu hal juga ni. Tak beriman pada Allah Ta'ala, kemudian dia dah keluar daripada tanah, keluar memenuhi bumi, dia telah melakukan kerosakan yang besar di bumi. Habis semua dia rosakkan. Apa benda yang dia boleh makan, dia makan. Apa yang dia boleh minum, dia minum. Habis semua dia langgar. Sampai setahap dia tengok tak ada siapa boleh lawan dia. Waktu itulah dia bercita-cita untuk nak serang makhluk yang di langit pula, menentang Allah Ta'ala pula. Maka waktu itulah dia siapkan satu meriam berupa anak panah besar. Dia tembak ke langit pula, nak lawan tentera langit. Padahal nak dibandingkan dengan seorang malaikat pun mereka tak mampu nak menandingi. Tapi orang kata apa, tak sedar diri. Kemudian bila dia dah tembak ke langit tu, tak lama kemudian turunlah anak panah tadi, ada kesan darah pula kat situ. Oh, lagi dia confident lah, tengok ni makhluk langit pun kita dah bunuh dah. Maka tak lama lepas tu Nabi Isa AS berdoa kepada Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang Islam yang ada waktu tu, yang mana mereka bersembunyi di kawasan gunung-gunung, di kawasan bukit-bukit. Dan waktu tu gunung yang terdekat adalah gunung atau kita panggil Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa AS pernah bermunajat kat situ. Jadi Nabi Isa bawa orang berkumpul kat situ juga kerana nak selamatkan diri daripada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi lepas mereka berdoa, maka Allah Ta'ala turunkan sejenis ulat yang kecil je. Jadi ulat tu dia sangat bahaya. Dia turun pada langit, dia jatuh, dia akan hinggap dekat setiap makhluk yang namanya Ya'juj Ma'juj, dan dalam masa yang sama mereka bergerimpangan mati on the spot. Tak tunggu lama-lama dah, kena je terus, macam kena sengat lah, semua mati. Dan tak ada seorang pun yang terkecuali, semua mati. Setelah itu Allah Ta'ala turun datangkan burung-burung yang besar, dan burung-burung ni lah yang mana dia punya leher dia sebesar leher unta. Besarlah burung tu. Jadi dia pun akan ambil kutik-kutik semua mayat ni. Kalau burung tu kecil, macam mana dia nak angkat? Kan? Ya'juj Ma'juj ni walaupun dia manusia, tapi manusia je ni besar kan. Jadi dia kutik semua, dia bawa ke mana tak tahulah. Jadi bumi hilang habis semualah. Tapi kesan busuk tu masih ada lagi. Maka Allah Ta'ala turunkan hujan yang lebat sehingga bumi jadi bersih semula. Jadi nak cerita kata di sini, manusia ni bila dia hebat, dia kuat, maka dia akan lupa diri. Bukan saja lawan manusia lain, tetapi dia lawan Allah yang menciptakannya.
Maka malulah kamu, wahai manusia, untuk melawan Allah dalam pemerintahannya atau mempertikaikan takdir dan tadbirnya. Serahkanlah urusan itu kepada Tuhan yang miliknya hak mencipta dan menguruskan. Jangan kita petikai. Termasuk juga apa saja keputusan yang berlaku pada diri kita, sama ada benda yang kita suka atau tak suka. Kerana apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kita, itu adalah yang paling baik untuk kita. Kita boleh minta macam-macam pada Allah Ta'ala, tetapi bila mana kita dapat sesuatu daripada Allah, walaupun mungkin tak dapat seperti yang kita minta, tapi kita yakinlah apa yang kita dapat tu sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita. Contoh, kita minta, ya Allah bagilah aku jadi orang kaya, bagilah jadi orang, lagi miskin kita lepas tu, lagi susah hidup kita, tak kena ni. Tak, sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita. Sedangkan dalam ramai-ramai manusia yang berani ataupun kita kata confident lah minta pada Allah Ta'ala untuk jadi orang miskin, ni Nabi Muhammad je. Dia Allah Ta'ala dah tawarkan segala gunung-gunung kat Mekah tu boleh tukar jadi emas, tapi dia punya pilihan, dia lebih suka jadi orang miskin. Kita sekarang ni jadi miskin, jadi susah sebab tak ada pilihan. Memang itulah yang kita ada. Tapi Nabi tak, memang atas pilihan dia untuk jadi orang miskin. Sebahagian orang soleh menangis selama 40 tahun disebabkan satu dosa yang dilakukan. Beliau ditanya apakah dosa itu, beliau menjawab, saya berkata tentang sesuatu yang telah berlaku. Alangkah baiknya sekiranya ia tidak berlaku. Yang mana dalam satu hadis Nabi kata apa? Jangan kamu gunakan perkataan kalau pada benda yang sudah berlalu. Kerana perkataan kalau itu telah memasukkan kita kata apa? Perbuatan syaitan di dalamnya. Kerana syaitanlah yang membisikkan pada kita untuk mengatakan, kalau tak macam ni patutnya tak jadi macam ni. Tak boleh. Kalau kita nak kata benda yang kalau ni untuk benda yang akan datang, kalau saya dapat macam ni, saya nak buat macam ni. Kalau saya dapat macam ni, itu tak apa. Tapi kalau benda yang dah berlaku, dan benda tu atas kesilapan kita, atas keputusan kita, akhirnya berlaku benda-benda yang tak diingini, maka kita kata, kalaulah saya tak buat macam ni, kalaulah jangan. Itu tak boleh. Itu adalah suatu kita panggil apa? Perkara yang termasuk dosa. Jadi kita kena jawab apa? Kita kena kata apa bila benda-benda tu dah berlaku? Kita kata qadarallah ma syaa. Telah mentakdirkan ataupun sudah ditakdirkan suatu tu berlaku dengan kehendak Allah. Terima je. Kalau kata salah, kita tegurlah kesalahan tersebut, lain kali jangan buat lagi dah. Tapi jangan kita menidakkan takdir, tak boleh. Sebab tu dia kata sini, seorang yang soleh, dia menangis 40 tahun menangis, tak berhenti-berhenti menangis. Kejap menangis 40 tahun. Dosa apa yang dia buat ni, yang dia risau sangat, takut sangat ni? Iaitu dia meletakkan perkataan kalau tu. Dia kata apa? Alangkah baiknya sekira ia tidak berlaku. Jadi seolah-olah dia nak petikai apa keputusan yang Allah Ta'ala dah buat dalam hidup dia. Mungkin kehilangan orang tersayang ke, kehilangan harta ke, kecurian ke, dirompak ke dan sebagainya. Maka itu saja sebab dia menjadikan 40 tahun ni. Kita ni lebih pada tu kita buat. Jadi nak cerita kata, kita jangan teruk-teruk kita sekalipun, jangan sampai mempertikaikan keputusan Allah. Itu satu perkara yang tak boleh. Tak boleh kita buat. Maka redalah dengan apa yang telah Allah Ta'ala tentukan dan pilih untuk kamu, sama ada ketentuannya yang jalal, yakni agung, ataupun jamal, iaitu indah. Benda yang besar yang kita rasa macam berat sangat nak terima benda tu, ataupun benda tu seronok kita, maka semua tu datang daripada Allah. Jangan kamu memilih untuk menguruskan urusan kamu sendiri walaupun sedikit. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Sebab tu Sayyidina Ali pernah dia ajar pada kita. Dia kata kalau nak doa pada Allah Ta'ala, doalah doa yang ringkas, tetapi doa tu doa yang baik untuk kita. Antara doanya Sayyidina Ali kata apa? Allahumma ja'alni fima turid wala taj'alni fima urid. Maksudnya apa? Ya Allah, kau jadikanlah aku seperti yang kau nak. Kerana bila Allah Ta'ala nak sesuatu pada kita, dah tentu dia nakkan kebaikan untuk kita. Jadi apa-apa yang berlaku pada kita semua baik untuk kita.
sekiranya keputusannya itu daripada Allah. Tapi sebaliknya, ya Allah, kau jangan jadikan aku seperti mana aku nak. Ya Allah, maksudnya kalau aku minta sesuatu, benda tu tak baik untuk aku, kau jangan bagi, ya Allah. Tapi kalau benda tu baik, kau bagi. Jadi doa ringkas je, Allahumma ja'alni fima turid wa la taj'alni fima urid. Ringkas ya. Ya Allah, kau jadikan aku seperti mana kau nak. Apa yang terbaik untuk aku. Kalau kaya untuk aku baik, kayalah. Kalau miskin untuk aku baik, miskinlah. Kalau diuji denganmu itu baik, ujilah aku. Tapi kalaulah kaya tu tak baik untuk aku, jangan, ya Allah. Kalau miskin untuk aku tu tak baik, ya Allah, jangan kau bagi pada aku. Jadi kita minta macam tu, lebih selamat. Sebab tu dia kata di sini, jangan kamu memilih untuk menguruskan urusan kamu sendiri walaupun sedikit. Kadang kita atur Allah, ya Allah, aku nak macam ni, ya Allah, aku nak macam ni, aku nak macam ni. Padahal apa kita minta belum tentu baik untuk kita pun. Ada setengah orang tak payah jadi kaya, dapat berbesan dengan orang kaya pun cukup dah. Oi, dia punya lupa diri. Dia rasa macam dia dah naik level dah. Sebab apa ni? Besan ni, orang kaya ni, orang ada pangkat apa semua, sampai terpaksa tukar kereta lah, daripada kereta buatan Malaysia terpaksa beli kereta buatan luar. Nanti malu pula nak bagi sama level dengan besan. Dia 100,000 je lah gigi ya. Kita 100,000 macam nak mati dah dapat. Tapi kita jadi orang kata apa, lupa diri. Lepas tu dengan orang bawah ni, yang biasa kawan-kawan kita ni dah tak layan dah. Dia cara bercakap pun dah lain dah, cara berjalan pun dah lain dah. Besan yang kaya bukan kita, ataupun dapat menantu kaya contoh. Jangan. Biarlah kita jadi diri sendiri. Ustaz Abdul Samad dia pernah sebut, dia kata apa? Dia kata, kamu walaupun nikah dengan orang kaya, kamu tak akan jadi kaya kerana rezeki kamu sudah ditetapkan. Kalau kamu nikah dengan orang miskin pun, harta kamu tak akan berkurangan kerana rezeki kamu sudah ditetapkan. Jadi apa kita nak risau? Sebab tu serahlah kehidupan kita pada Allah. Jadi kalau apa-apa berlaku, kita rasa ini keputusan daripada Allah. Okey. Tapi kalau kita minta tu, kita minta ni kan, kita tak tahu benda tu baik lagi untuk kita, tiba-tiba dapat, kita jadi makin jauh daripada Allah. Lagi susah kita nak taat perintah Allah, lagi banyak kita langgar perintah Allah. Waliyazbillah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya senya harta kamu dan anak-anak kamu itu, dia boleh jadi fitnah kepada kamu. Maknanya dia akan menjadikan kamu bertambah dosa. Kalau tak kena cara. Kalau kena cara, okey, tak ada masalah. Maka dia kata sini, mereka telah mensyirikkan diri mereka dengan Allah dan melupakan sifatnya selaku makhluk. Jika mereka memikirkan tentang kelemahan diri dan keadaannya, nescaya dia akan berasa malu untuk mentadbir dirinya bersama Tuhan. Melalui isyarat daripada Allah, wahai hambaku, jika aku izinkan kamu mentadbir diri kamu, nescaya kamu akan merasa malu terhadapku untuk mentadbirnya. Maka bagaimana pula halnya apabila aku melarangmu daripada mensyirikkan aku. Jadi kita pun tahu kita kemampuan kita setara mana. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi kita uruskan diri kita sendiri pun, kita rasa malu. Kita nak buat apa? Kita memang tak ada kekuatan untuk nak taat perintah Allah, untuk nak tinggal larangan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita hidup kita ni dibantu, ditolong oleh Allah baru kita dapat buat baik. Dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala baru kita dapat tinggalkan larangannya. Kalau nak harap diri kita sendiri, tak mampu kita. Jadi apatah lagi kata Allah, apabila aku melarangmu daripada mensyirikkan aku, kamu syirik. Memang betul-betul melampau lah. Seperti mana disebut oleh Habibun Najjar sebelum ni, a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahman bidurri la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunkizun. Adakah patut aku jadikan selain daripada Allah yang menciptakan aku sebagai Tuhan, sebagai sembahan, yang mana kalaulah Allah nak memberi mudarat pada aku, nescaya Tuhan-Tuhan yang aku sembah ni tak boleh bantu aku pun. Sebab mereka diri sendiri pun tak boleh nak bagi manfaat untuk diri mereka dan juga mudarat, apatah lagi nak menyelamatkan orang lain. Baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur menjadi debu, maka dia juga berkuasa menghidupkan hati-hati yang mati. Sesiapa yang berkuasa untuk mengeluarkan api daripada kawasan berair, dia juga berkuasa untuk mengeluarkan ilmu daripada kejahilan.
kesedaran daripada kelalaian. Barang siapa yang dengan kekuasaannya di antara kaf dan nun, bahkan lebih pantas daripada kedipan mata, semestilah kembali kepadanya segala urusan. Seperti mana kita baca dalam doa Yasin tu, Allahumma bihaqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bi man ikhtartahu bir risalati wan nubuwwati wal wilayati wal hidayati ila siratal mustaqim wa bi jami'i ma ja'a bihi min jibril tanzil azizir rahim wa bi khawfil sultan al mukhallisil madiyun ya mujrim bihan ya man ya bainal kafi wan nun tu. Dia ada doa dia tu. Maknanya wahai yang kuasanya itu berada di antara huruf kaf dan juga nun. Kaf dan nun gabung jadi kun. Itu kuasa Allah Ta'ala. Cukup dia kata jadilah. Jadi sebab tu bila kita baca surah Yasin, kita doa, kita insya-Allah apa yang kita minta Allah Ta'ala akan kabulkan. Sebab tu mintalah yang baik-baik. Jangan minta benda-benda yang tak elok. Ataupun minta benda yang kita tak pasti benda tu kita dapat manfaat atau tidak, ataupun akan merugikan kita. Mintalah apa saja kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Kemudian dia kata lagi, diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap sesuatu itu mempunyai hati, maka hati Al-Quran adalah surah Yasin. Jadi sebab tu kalau kita tengok cerita dalam surah Yasin ni, memang dia berkaitan dengan keimanan kita pada Allah. Jadi sebab tu bila kita lagi banyak kita baca surah Yasin, maka menjadikan kita punya iman makin bertambah. Apatah lagi kita baca dalam keadaan kita memahami maknanya. Jadi sebab tu baca surah Yasin yang maknanya kelebihan yang banyak kita dapat, sebab dia adalah seperti hati kepada Al-Quran. Jadi banyak-banyak perkara tu, apa saja yang paling berharga adalah hatinya. Begitu juga dalam Quran. Imam Ghazali berkata, iman itu berada dalam hati. Iman juga adalah kepercayaan seseorang tentang perhimpunan pada hari kiamat, keluar daripada kubur menuju kepada mahsyar. Orang mukmin masuk syurga, orang kafir masuk neraka. Apabila seseorang itu percaya kepada hari kebangkitan kiamat, maka dia akan melakukan amal ibadah dan juga amal soleh yang mendatangkan keuntungan padanya di akhirat. Maka seperti inilah orang yang sihat badan di dunia, sempurna hatinya dan baik anggotanya. Jadi maksudnya kita ni, macam mana kita nak jadi seorang yang soleh, seorang yang banyak melakukan kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ataupun perkara maksiat, dosa. Maka dia bergantung pada iman kita sebenarnya. Lagi kuat iman kita pada Allah Ta'ala, maka lagi kita takut kepada janji Allah Ta'ala, amaran tentang seseorang tu apabila melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka kita akan jadi lebih takut dan kita akan berhati-hati. Tapi orang yang lemah imannya, apa dia kisah? Alah, tak apalah, nanti kita taubatlah. Tak apalah, nanti Allah Ta'ala ampunlah dosa kita, dia maha pengasih, dia maha penyayang. Itulah kerja kita, kan? Tak boleh macam tu. Sebab tu dia kata penting kita kuatkan iman. Kenapa penting kita kuatkan iman kita? Kerana dengan iman yang kuat tadi, menjadikan segala perintah Allah mudah pada kita. Segala larangan Allah Ta'ala juga mudah untuk kita nak tinggalkan. Yang perintah ni mudah kita untuk tunaikan atau laksanakan. Seperti mana kita tengok kehidupan para sahabat Nabi. Mereka ni iman mereka nombor satu. Iman yang sangat kuat, sehingga kan kehidupan mereka ni susah pun, makan tak banyak pun, lapar lagi banyak pada kenyang, tapi amal ibadah mereka, ya Allah, kan, seolah-olah tenaga mereka ni tak habis-habis. Sebab apa? Sebab kelaparan itu memudahkan seorang itu beribadah, dan kekenyangan itu menjadikan seorang itu malas beribadah. Berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama hebat juga, dia ada kitab tafsir dia sendiri, Tafsir Fakhrul Razi, ataupun dikenali dengan nama Tafsir Al-Kabir. Dalam surah ini terdapat 3 hukum, iaitu surah Yasin. Pertama, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Esa, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Kedua, percaya bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Percaya Allah Ta'ala Maha Esa tu seperti mana kisah Habibun Najjar tu lah.
Kemudian yang kedua, percaya Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Ayat yang mula-mula tu, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau termasuk salah seorang daripada utusanku dan engkau berada di jalan yang benar. Dan yang ketiga, percaya pada hari kebangkitan kiamat. Semuanya ini ta'alluqnya di dalam hati. Semua itu berkaitan dengan hati. Kita percaya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Inni idza la fi dhalalin mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku, kalau aku sembah selain Allah, aku akan sesat, rugi aku. Tetapi aku buat putusan untuk menyembah Allah. Amantu bi rabbikum, mana aku menyembah Tuhan kalian. Fasma'un, maka dengarlah ucapan, maksudnya syahadah daripada dia lah. Dia mengucap dua kalimah syahadah di depan penduduk kampung. Baik. Jadi tiga-tiga ni, yang terakhir adalah hari kebangkitan, hari kiamat itulah. Apa dia ayat dia, ini ya hasadan al-ibad ma ya'tihim min rasulin. Sebelum tu yang menceritakan tentang apabila Allah Ta'ala matikan itu, fa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina hudurun. Apabila Allah Ta'ala bunyikan sangkakala yang kedua, maka yang mati itu semua akan bangun serta-merta dan mereka menuju ke satu tempat iaitu padang mahsyar, berkumpul semua di hadapan kami, kata Allah Ta'ala. Jadi kita percaya Allah Ta'ala itu Maha Esa, kita percaya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kita percaya tentang hari kebangkitan, hari kiamat, kemusnahan hari kiamat, semua ni, maka itu adalah berkaitan dengan iman. Bila mana kita percaya semua ni, maka akan lagi bertambah semangat kita untuk mentaati perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. Manakala pekerjaan hati yang disebutkan dalam surah ini tidak lain yang yang lainnya dinamakan dengan hati Al-Quran. Dinamakan dengan hati Al-Quran. Oleh kerana itulah surah ini disuruh supaya dibaca kepada orang yang hampir mati, iaitu orang yang sedang nazak. Nazak ni daripada perkataan bahasa Arab dipanggil naz'un ataupun naza'un. Nazak ni maksudnya cabut. Jadi bila kita sebut orang nazak tu maknanya dia punya roh sedang dicabut. Jadi nak cabut roh ni dia susah sikit lah. Tengok akar dia, kalau akar panjang payah sikit nak keluar. Kalau akar tu pendek, maknanya dia bergantung kepada amalan masing-masing. Tapi bukan bermaksud orang yang lambat, orang kata apa, dia nazak tu panjang masa dia itu, bukan bermaksud dia akan mati dalam keadaan celaka ataupun syaqawah. Dan juga orang yang mati sekejap dia sakit sikit terus mati, itu tanda dia mati elok, tak, bukan macam tu. Husnul khatimah ke su'ul khatimah bukan pada kematian yang cepat ataupun lambat. Kerana Nabi SAW sendiri dalam keadaan nazak selama 3 hari. Kalau kita nak kata 3 hari ni teruklah Nabi kan. Lambat mati, susah mati ni, banyak dosa ni, tak. Kerana kadang-kala orang yang lambat, kita kata dicabut nyawanya, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi nak proses supaya dia punya dosa tu semua clear, bagi dia rasa sakit lama sikit, kerana setiap kesakitan itu sebagai kafarah kepada dosa dia. Mana dosa yang dia ada tu, okey, kita hapuskan dia dengan cara diberi sakit pada dia. Sakit, ada setengah orang setahun sakit tapi tak mati-mati. Tapi biasanya selepas itu dia mati dalam keadaan satu dosa pun tak ada dah, clear semua. Tapi bukan bermaksud Nabi Muhammad ni ada dosa, tidak. Tapi Nabi ni dia minta pada Allah supaya dia dapat menanggung sedikit daripada apa yang ditanggung oleh umat dia. Oleh kerana itu Allah Ta'ala bagi Nabi sedikit kesakitan, kerana Nabi minta supaya dikurangkan sakit pada umat dia itu, diberikan pada dia, biar dia tanggung. Itu pengorbanan Nabi Muhammad SAW, yang sepatutnya dia tak perlu rasa pun benda tu, tapi sebab dia kesian kat kita, dia tarik sikit. Tariklah berapa peratus daripada kita ni, maka semua itu dibagi kepada Nabi, dan Nabi rasa sakit. Tu yang Nabi ambil masa sampai 3 hari, daripada mula dia sakit sehinggalah dia wafat. Baik, maka dia kata di sini, oleh kerana itu, dan disebabkan banyak perkara yang berkaitan dengan hati tadi, maka kerana itulah surah Yasin itu sesuai dinamakan dengan hati Quran.
Oleh kerana itulah surah ini disuruh supaya dibaca pada orang yang hampir mati. Orang yang hampir mati lidahnya tidak berdaya untuk berkata-kata dan seluruh anggotanya tidak berkuasa untuk bergerak, tetapi hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling daripada selainnya. Jadi maknanya waktu kita nazak nanti, apa yang boleh bantu kita? Tangan tak boleh bergerak dah, kaki tak boleh bergerak dah, hanya tinggal nafas naik turun je. Jadi waktu tu apa yang masih kuat lagi? Hati kita. Jadi kalau kepercayaan, keyakinan kita pada Allah Ta'ala tu kuat, maka itu yang akan menjaminkan keselamatan kita. Tapi kalau waktu tu kita ni hati kita lemah, iman kita lemah, maka awal-awalnya kita dah give up. Sebab ketika nazak itulah syaitan datang berupa mak ayah kita, berupa isteri kita, suami kita, orang-orang yang kita sayang, dan dia akan ajar kita benda-benda yang tak elok. Dia tak bagi kita ucap nama, sebut nama Allah. Dia suruh kita masuk agama lain, waliyazubillah. Itu kita seorang yang hadapi masa tu. Walaupun saudara mara kita berada di keliling kita, mereka tak boleh buat apa. Sebab alam tu kita je nampak. Orang di sebelah kita tak nampak apa. Dia tengok kita naik nafas, naik turun, nampak kita terseksa, tapi dia tak nampak apa yang kita nampak. Jadi waktu tu apa yang boleh selamatkan kita? Apa yang ada dalam hati kita. Sebab itulah kaitannya surah Yasin ni, dia berkaitan dengan banyak kepercayaan, keyakinan kita pada Allah Ta'ala dalam hati, yang kerananya bila dibacakan Yasin pada orang yang nazak tu, sedikit sebanyak membantu dia untuk kita kata survive lah. Dan dia seorang saja boleh selamatkan diri dia waktu tu, tak ada siapa boleh bantu dia, hanya amalan dia. Maka dia kata seluruh anggota tidak berkuasa untuk bergerak, tetapi hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling daripada selain Allah. Maka dibacakan surah Yasin kepadanya supaya bertambah kuat hatinya dan kekal keyakinan pada lidah dan anggotanya. Jadi Yasin ni, kalau kita dah jadikan amalan, setiap hari kita baca Yasin, insya-Allah kesan dia mudah-mudahan sewaktu kita nak mati tadi, kita punya bekalan tu dah ada. Jadi orang tolong bantu kita sikit-sikit je. Yang lain tu kita dah ada dah. Kata orang dah cukup dah. Katalah benda tu nak kena bayar 150, RM5 kan, contoh 150 kita dah ada dah. Orang nak bantu RM5 tu je, okey lah. Tapi kalau kita ada RM5, orang nak tolong 150, ni payah lah kan. Susah sikit lah. Sebab bila kita sebut top up ni, maknanya benda dah ada banyak, nak tambah sikit je. Tapi kalau kita nak minta yang banyak tu, susah lah, ambil masa lah, dan belum tentu kita akan dapat sebanyak itu. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyatakan ataupun telah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Nabi kata iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah olehmu ke atas orang yang mati surah Yasin. Dan di sini maksudnya dalam hadis ni kata ulama dimaksudkan ada dua maksud. Yang pertama, bila sebut orang yang mati itu, iaitu pertama orang yang sedang dalam keadaan nak mati, mana nazak. Yang kedua maksudnya orang yang sudah menghembus nafasnya, dah mati dah tapi belum lagi masuk kubur, maka baca Yasin juga. Jadi waktu nazak pun kita baca Yasin, waktu dia dah meninggal, sementara nak tunggu proses tu semua, kita baca Yasin, bantu dia. Perbanyakkanlah wahai saudaraku membaca surah ini, yakni surah Yasin, kerana di dalamnya terkandung keistimewaan dan kelebihan yang banyak. Telah sempurna pentafsiran surah Yasin ini di Madrasah Al-Hasaniyah pada Isnin 3 Rejab 1428. Sekarang 1448. Jadi maknanya 20 tahun yang lalu lah. Dah lama dah kitab ni dikarang, ditulis. Baik. Jadi kalau kita tengok secara ringkasnya surah Yasin ini, khulasahnya lah kita boleh ambil. Dia kata penjelasan kaitan dalam surah Yasin. Surah Yasin bermula dengan menyebut tentang kalamullah, yakni Al-Quran, dan berakhir dengan kalamullah dalam bentuk takdirnya. Yang kedua, belajar tentang sejarah hidup manusia dikaitkan dengan keselamatan masa hadapan, iaitu di akhirat.
Yang ketiga, Allah mengajar kita melihat dunia di sekeliling kita, dan orang yang buta, yakni buta mata hatinya, tidak mampu melakukan. Sekarang kalau kita melihat kepada keseluruhan ayat-ayat yang dalam surah Yasin ini dan melihat kaitan antara satu sama lain dengan mempunyai pasangan di permulaan dan perakhiran, di sini kita boleh lihat hebatnya susunan surah ini yang bukanlah kelang kabut seperti pandangan setengah orang yang tidak mempelajarinya. Susunan sebegini punya hebat dan tidak mungkin dibuat oleh manusia yang bernama Muhammad, yang tidak komputer dan tidak pandai syair. Maknanya kalau kita nak kata Nabi yang karang sendiri surah Yasin ni, mustahil lah. Maknanya dia datang daripada Allah Ta'ala. Nabi hanya menyampaikan sahaja. Ia menjadi salah satu bukti mukjizat bahawa Al-Quran ini memang daripada Allah, kerana tidak mungkin mana-mana manusia membuatnya. Kalau kita tidak mahir tentang hal ini, seorang yang jahil akan berkata bahawa susunan Al-Quran bercelaru. Ini kerana kata seorang orientalis, Richard Bell, dia kata apa? Yang dia berasal daripada Scotland, yang terkenal dengan terjemahan Al-Qurannya. Dia mengemukakan teori tentang penyusunan semula surah-surah dalam terjemahannya, yang mana dia berpendapat bahawa Al-Quran dalam bentuk mushaf yang ada saat ini tidak tersusun secara kronologi berdasarkan turunnya wahyu, dan dia cuba menyusun kembali berdasarkan analisis dan mengikut sejarahnya. Bel juga mengemukakan adanya kemaskinian atau kemasukan pada unit-unit wahyu tertentu yang diduga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pandangan ini memberi implikasi bahawa ada unsur penyuntingan dan perubahan dalam proses kodifikasi Al-Quran yang menghasilkan susunan saat ini, yang tentu saja sangat berbeza dengan pandangan Islam tradisional tentang tauqifi. Jadi orang barat ni biasalah, dia pandai-pandai pula nak susun. Dia kata Quran ni macam celaru lah, yang depan belakang, yang belakang depan, apa semua. Sebenarnya kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, setiap ayat Quran itu dia adalah tauqifi. Maksud tauqifi ni ialah ketetapan Al-Quran, susunan tu sudah disusun oleh Allah. Cuma cara penurunannya tu agak berbeza. Ada yang turun awal, ada yang turun lewat dan sebagainya. Tetapi dari sudut penyusunan dia, yang mana awal, yang mana pertengahan, yang mana akhir, semua itu dah disusun seperti mana kita baca sekarang. Jadi sebab tu kita tak perlu tengoklah orang kafir ni dia nak betulkan Quran, sedangkan diri dia pun tak betul. Dia sendiri pun belajar daripada mana? Agama, kalau kata dia ada agama pun, kitab-kitab yang dia rujuk seperti kitab Taurat, kitab Injil yang ada terdahulu, itu pun semua dah rosak. Semua dah diubah suai oleh tangan-tangan manusia. Jangan kata orang kafir, kalau kita tidak belajar pun kadang-kadang jadi keliru. Kenapa cerita itu di sini dan di sana, ataupun di situ? Sebenarnya susunan Al-Quran amat hebat kalau kita mempelajarinya. Sebab tu kalau kita nak tengok satu persatu di sini, dia kata antaranya di awal surah Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran dengan menekankan siapa yang dia hantar, iaitu Rasulullah. Di hujung surah pula kita akan dihantar kepadanya. Jadi Allah Ta'ala sebut bahawasanya Al-Quran itu penuh dengan ayat hukum hakam sebagai peraturan hidup kita, dan Allah Ta'ala mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan Nabi Muhammad berada di landasan yang betul, berada di pihak yang benar. Dan di akhirnya Allah Ta'ala kata setiap sesuatu tu fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Dan apa saja yang ada di atas muka bumi ini, yang Allah Ta'ala ciptakan, tak kisahlah macam mana keadaan mereka, akhirnya semua itu, walaupun berbeza-beza alam manusia, alam jin, alam malaikat, semua itu akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjang lagi lah kalau kita nak bahaskan berkaitan dengan kronologi ataupun ringkasan dalam surah Yasin ni mengikut ayat-ayat yang telah ditetapkan. Jadi sekadar itu sajalah dapat kita kongsi pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا مقبولا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.